Pernah tak kamu duduk sendirian di waktu malam, tiba-tiba memori silam datang mengganggu? Kita teringat dosa-dosa lalu, dosa yang terlalu banyak, yang mungkin tak ada seorang manusia pun tahu. Saat itu, timbul satu rasa takut dalam hati kita. Layakkah aku? Sudah terlalu banyak noda hitam dalam hidupku. Adakah Allah masih mahu menerimaku? Atau pintu taubat itu sudah tertutup rapat buat aku? Kita rasa malu nak tadah tangan, sebab rasa diri ini terlalu kotor untuk menghadap Pencipta. Sahabatku, dengar ini baik-baik. Ketahuilah bahawa rasa penyesalan yang ada dalam hati kita sekarang, itu sebenarnya adalah tanda bahawa Allah sedang merindukanmu. Itu adalah hidayah. Sifat syaitan adalah membuatkan kita rasa putus asa dengan rahmat Allah. Jangan tertipu. Sungguh pun dosamu setinggi langit. Luasnya keampunan Allah itu melampaui segala-galanya. Allah tidak melihat siapa kamu yang dulu. Allah melihat siapa kamu yang sedang berusaha nak kembali padanya hari ini. Nabi SAW pernah berpesan, Allah sangat gembira dengan taubat hambanya. Bayangkan, Pencipta alam semesta gembira saat kita pulang melutut kepadanya. Apa yang kamu perlu lakukan sekarang? Cukuplah. Berhentilah menghukum dirimu sendiri. Ambillah wuduk, bentangkan sejadah yang dah lama berhabuk tu. Menangislah di hadapannya. Luahkan segala beban yang kita tanggung selama ini. Katakan, Ya Allah, aku datang kembali. Hanya itu yang Dia tunggu daripada kamu. Saat kamu bangkit dari sujud malam ini, percayalah, kamu bukan lagi orang yang sama. Kita adalah jiwa yang baru, yang telah dibersihkan oleh air mata taubat. Allah sayang kamu. Dia tak pernah buang kita. Jadikan hari ini titik awal hijrahmu. Jangan lagi menoleh ke belakang dengan rasa benci pada diri sendiri. Semoga kita semua terus istiqamah dalam pelukan rahmat-Nya. Terima kasih kerana mendengar pesanan ini. Wassalamualaikum.